Assalamualaikum. Hai, nama saya Aimi Shazli binti Suhaimi. Nombor metik saya A208565. Saya ingin meringkaskan iklan raya Al-Hashbi 2024, Lebaran Baharu. Iklan ini berdasarkan kisah benar seorang peguam yang membela seorang ibu India miskin yang dituduh mencuri kotak pensel untuk anaknya. Peguam itu membantunya secara percuma dan berjaya mendapatkan hukuman ringan. Bun berkelakuan baik yang bermaksud seorang yang didapati bersalah oleh mahkamah tetapi dikenakan hukuman penjara atau denda dan dilepaskan dengan syarat dia tidak melakukan sebarang kesalahan dalam tempoh tertentu bagi wanita tersebut. Jadi, ringkasan dari iklan tersebut, kita mempelajari bahasa dan gaya bahasa Melayu yang mudah, gaya penceritaan yang menyentuh hati dan beremosi. Moral dan pengajaran, yang pertama adalah empati dan belas kasihan yang penting. Yang kedua adalah keadilan harus mengambil kira situasi sebenar kerana tindakan kecil boleh mengubah hidup orang lain. Kebaikan dan cadangan. Yang pertama adalah iklan ini beri kesedaran tentang nilai kemanusiaan dan peluang kedua. Dan cadangan saya adalah iklan ini perlu menonjolkan lebih banyak kisah inspirasi rakyat biasa. Pandangan saya, iklan ini sangat menyentuh hati, mendidik dan sesuai dijadikan teladan sempena Aidilfitri.